Gading Kencana baru-baru ini telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan PT Jatim Petro Energi dari Indonesia. Ia untuk projek membangunkan ladang solar di negara itu. Melalui perjanjian itu, kedua-dua syarikat mencapai persetujuan membangunkan tenaga boleh baharu dan meneroka peluang dalam bidang berkenaan di wilayah Jawa Tengah Indonesia. Pada MOU yang diadakan di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Gading Kencana diwakili oleh pengarah urusannya, Datuk Guntur Teo Beng, dan PT Jatim Petro Energi pula oleh Presidennya, Dwi Budi Sulistiana. Majlis itu telah disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, dan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono. Guntur berkata, melalui MOU itu Gading Kencana dan JPEN merangka persefahaman untuk menjalin kerjasama bagi mengenal pasti potensi membangunkan ladang solar di Indonesia. Khusus, MOU ini secara tidak langsung membuktikan kepercayaan pihak luar kepada syarikat Bumiputera dari Malaysia dalam mengendalikan projek tenaga boleh baharu pada skala besar, bukan sahaja dalam negara tetapi juga di luar negara.